Sungguh Ustaz boleh jelaskan maksud bid'ah dan khurafat? Bid'ah, khurafat bid'ah. Okey, khurafat ni, tahu tak khurafat tu apa? Nabi pernah sebut. Nabi Tirmizi datang hadis. Khurafat ni adalah asalnya nama seorang lelaki. Pasal isi Nabi pernah cakap pada Nabi, dia kata ka'anna hadhil qissah khurafah. Nabi kata, korang tahu tak khurafat tu apa? Nabi dia kata tak tahu. Nabi kata khurafat ni seorang lelaki yang hidup dahulu, dia kononnya dicolik oleh jin. Konon dicolik ni. Ini cerita kenapa nama khurafat ni benda-benda pelik ngarut. Kata khurafat sebab seorang lelaki nama khurafat ni dia dicolik oleh jin. Kononnya lah. Kemudian duduk kat dalam jin, ditawarkan kahwin dengan mak jin, tapi lah kahwin kawan adik tak boleh juga, kahwin anak mak kan. Tak nak. Kemudian dipulangkan balik. Banyak benda dia nampak kat alam jin tadi. Kemudian bila dipulangkan balik, dia cerita balik apa dia nampak kat sana. Maka orang gelar apa saja cerita mengarut tak masuk akal, khurafat. Pasal cerita macam cerita khurafat. Faham? Orang tu kata ini tulang duyung, khurafat. Kan? Pasal maksud cerita dia bila benda tu luar ni. Kalau luar daripada batasan akal tapi ikut wahyu, kita kata tu wahyu. Itu wahyu. Daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran tu wahyu. Adapun luar dari itu, dia khurafat lah. Kalau Israeliat lah. So, bila dikatakan benda berkenaan, ada cerita tambahan macam cerita Nabi Adam turun guna jerai. Atau kapal-kapal yang dipakai oleh sahabat oleh penakluk Islam untuk takluk Spanyol tu, pakai ambil daripada Kedah. Okey, benda-benda ni khurafat lah. Cerita mengarut, tak datang sumber, tak tahu datang mana. Ada PDF hilang dia kata. Ini khurafat. Tapi bila kita bina di atas khurafat tadi, perbuatan baru tu bid'ah. Kalau kita dengar cerita je, tak ada benda. Kita bina di atas benda berkenaan dengan satu upacara. Contoh, cara baru mendekat diri pada Allah Ta'ala dengan khurafat tadi. Bid'ah lah. Kalau tidak bid'ah, khurafat tu tinggal khurafat. Bid'ah ni adalah bila kita adakan satu benda, tiru cara syariat. Contoh macam zikir, atau solat, atau puasa, atau sekian. Yang kita reka cara baru. Gaya baru yang menyerupai syariat untuk dekat diri kepada Allah SWT. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Macam kes orang kat sana kan, asal tajuk kata sungai syurga. Atau tu dia panggil telaga Tok Syekh kan. Dia stop situ. Khurafat. Kemudian bila kita kata ada upacara nak kena buat, nak ziarah kubur tadi, kena ikut tertib ni. Ini bid'ah. Tak etikot pun. Ikut upacara je. Bid'ah dah. Bid'ah lah. Ya. Kalau dalam i'tiqad tadi ada berkaitan dengan masalah ketuhanan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala yang dikongsikan dengan makhluk, maka syirik. Jadi syirik lah pula. Dia akan beza. Kalau kita kata benda ni macam ngarut lah, macam kalau anda kata ribut berlaku bakar cili kering. Khurafatnya adalah kononnya ada hantu galah melintas. Betul lah, dia cerita. Hantu galah melintas. Lepas tu bila hantu galah melintas, jadi dia pernah buat janji. Pasal dia ni manusia asalnya, tapi jadi hantu. Ini baca bercakap dengan jin. Saya baca semua tau. Cakap dengan jin. Saya habis semua siri dia. Okay, jadi bila dia jadi tu, dia jadi jin lah, jadi hantu sebagainya. Dia ambil janji dengan anak cucu dia. Kalau anda kata dia lintas, ribut datang, bakar. Jadi dia tahu yang mak cucu dia akan elak. Dia ada macam idea macam tu. So start lah orang Melayu kita pun bakar cili gitu ya. Tengah-tengah tu. Dia itu tadi asal dia khurafat. Bila dia buat amalan tadi, boleh syirik. Boleh sampai pada peringkat syirik. Baik mengawal angin, mengawal hujan. Allah Ta'ala. Bila dia kata, bomoh ni, hantu ni, wasak lah. Sebab tu Nabi kata, dalam satu hadis, Nabi sebut kepada para sahabat, pada waktu diorang bangun pagi, solat subuh kesan hujan malam tadi. Lepas tu Nabi kata pada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, kalian tahu tak apa Tuhan kalian kata? Yang kata Allah Rasulullah alam, Allah Ta'ala dengan Rasul lebih mengetahui. Qala, dia kata Allah Ta'ala kata, asbaha min ibadi, bangun pagi dengan hamba-hambaku ini, pagi ini, mu'minun bi wa kafirun, ada beriman ada kafir. Ada beriman dengan aku, ada yang kafir. Adapun siapa-siapa berkata mutirna
bi fadlillah wa rahmatihi, kata kita ni dihujankan dengan nikmat, dengan rahmat Allah dan kelebihannya. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Maka itulah orang yang beriman dengan aku, kufur dengan bintang-bintang. Dan sebaliknya pula, orang yang kata kita dihujankan bintang ini, bintang ini, maka itu orang kufur dengan aku, iman dengan bintang. Itu keadaan. Dia ada khurafat, boleh jadi syirik. Ada khurafat hanya kepercayaan kita, kan? Macam orang bunian. Tahu orang bunian asal-usul apa? Kan? Orang bunian, dia kata orang, dia kata jin. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dalam ajaran geng-geng sufi, dia kata orang bunian ni asal manusia. Dia pengikut Nabi. Kita tanya Nabi mana? Tak tahu Nabi mana, jangan tanya. Jadi satu hari diorang jemput Nabi itu dan para pendamping Nabi itu, sahabat Nabi itu datang ke Nuri. Tapi diorang sembelih kambing, petang tak perasan tersembelih anjing sekali. Tak tahu anjing dia bimbek itu, Allah Alam, tapi tersembelih sekali. So dia dah makan. Lepas tu Nabi itu dan para sahabatnya telah makan anjing ketika mana makan kenduri kampung tersebut. Diorang dapat tahu, diorang pun rasa malu. Diorang minta pada Nabi tersebut doakan supaya mereka gaib daripada pandangan manusia. Dan gaib dari mereka dan pandangan manusia sejak hari berkenaan. Muncul dekat Malaysia. Itu cerita dia. Tak tahu cerita ni. Ini cerita ni, kalau geng-geng sufi, cerita je ni lah. Bunian tu manusia, dia kata. Asalnya manusia yang ni, tapi tersilap bagi makan anjing pada salah satu Nabi. Nabi mana? Tak tahu Nabi mana. Kalau Nabi Muhammad masalah lah, kena jumpa hadis lah pula. Didoakan jadi hilang. Jadi hilang lah diorang. Dia muncul kat Malaysia. Atau Nabi Melayu kot, Allah Alam. Tapi cerita dia gitu. Faham? So jadi atas itu kekhurafat. Tapi nak bina jadi bid'ah atau syirik bila ada amalan dikaitkan dengan perkara berkenaan. Okay?